Satu cara baru baiki paip telah digunakan meluas di luar negara, seperti batang berwarna biru ini yang dimasukkan melalui paip pembentung yang rosak. Teknologi ini boleh membaiki paip yang pecah dan bocor, dan ia jauh lebih pantas berbanding menggantikannya sepenuhnya. Cara mereka lakukan teknik ini ialah kamera mikro digunakan untuk memeriksa bahagian dalam paip bagi mengesah sebarang rekahan atau kebocoran. Setelah masalah dikenal pasti, paip dibersihkan menggunakan air bertekanan tinggi sehingga proses itu menanggalkan karat dan kotoran yang terkumpul di dalam paip. Seterusnya, para pekerja mengukur paip dan memotong lapisan pelapik mengikut saiz yang sama. Pam vacuum juga digunakan untuk mengeluarkan udara daripada pelapik. Kemudian ia diisi dengan resin epoksi. Resin epoksi sangat kuat serta berkesan menghalang akar pokok atau rumput daripada memasuki paip. Pemampat menggunakan tekanan udara untuk menolak pelapik masuk ke dalam paip lama. Pelapik itu akan mengembang dan melekat pada dinding paip. Paip baharu ini akan mengeras dan siap dalam masa 4 jam. Selepas itu, paip baharu yang telah dilapik akan kekal dan boleh bertahan lebih daripada 50 tahun. Komen pandangan korang.